Okey, dipersilakan. Noisyah Umairah menceritakan. Apa cerita ni? Silakan. Okey. Ayah kita naik kereta, tertipa orang. Lepas tu, dia bertanya nak ayah. Awak buat apa tu, Cing? Awak mesti nak tolong saya. Tu Cing itu ada cara nak punah dia atas tak hutang. Tu, dia atas tanya, saya atas tolong tamu. Dan dia tak tahu perisai dia. Dan tertiba, dia berbawa ke hutang. Dan ayah pun rasa, awak nak buat apa yang saya tak hutang? Kucing itu bertinta dengan dia, bersorak-sorak. Kita orang nak semua nak dia buat. Kan? Oh, sekian terima kasih. Terima kasih Noisyah Zulaikha membuat persembahan. Okey. Siapa pula nak cerita? Apa kata cerita? Bersilakan Muhammad Al-Fatih. Cerita. Cerita apa? Oh gitu. Okey, sekian terima kasih. Terima kasih. Okey, hebat. Noisyah Umairah. Persembahan tajuknya persembahan apa? Persembahan penyuh melakukan sesuatu. Okey, dipersilakan Noisyah Umairah dengan menceritakan. Penyuh tengah mencari barang untuk anaknya. Anaknya mahu mainan. Bapaknya tidak tahu buat mainan. Bapaknya tak ada duit untuk membeli mainan. Bapaknya cari sampah untuk buat mainan. Cari kayu untuk buang. Cari benda tak ada. Cari penjahit lepas tu dah jadi. Anak dia pun gembira. Anak dia pun rasa nak buat barang untuk ayah dia juga. Anak dia pergi cari warna. Dia pergi kemaskan sampah. Lepas tu jual sampah. Bersih-bersihkan sampah tu pertama. Kedua jual. Lukis-lukis. Lepas tu jual. Lepas tu dapat duit dia boleh beli. Oh, terima kasih Noisyah Umairah mencerita. Okey dah sekian. Okey, terima kasih.